Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua pelajar. Berjumpa kita lagi dalam misi yang kedua, My Head Count, cemerlang dengan jiwa. Saya percaya ramai pelajar yang telah berjaya melaksanakan misi yang pertama, iaitu mengisi semua maklumat yang perlu ada dalam My Head Count. Okey, hari ini kita akan pergi ke misi kedua di mana kita menghantar My Head Count kepada guru tingkatan kita. Okey, jom. Sekali lagi saya akan bantu pelajar-pelajar untuk login masuk ke dalam akaun Delima. Buka seperti paparan saya, Google, type Delima 2.0, masuk Delima 2.0, akan dapat paparan seperti ini. Kemudian tekan klik here to login. Okey, masukkan akaun yang anda telah masukkan hari itu, akaun sendiri. Okey. Okey, masukkan password. Okey, pelajar, jika anda terlupa password untuk akaun Delima, saya ada sediakan link Telegram bantuan untuk reset password. Pelajar boleh masuk dalam grup Telegram tersebut dan minta untuk reset password. Okey. Okey, pelajar akan dapat paparan seperti ini. Kemudian, kita pergi kepada masuk classroom. Saya telah sediakan mengikut tingkatan masing-masing. Okey. Ini adalah tingkatan 2, 2026. Pastikan akaun di sini betul. Masuk ke dalam tingkatan 2. Kemudian pergi pada classwork. Dekat sini ada tugasan My Head Count. Okay, tekan My Head Count. View instruction. Okay, apa yang pelajar perlu buat ialah add or create pada Google Drive. Okay, hari tu saya dah ajar letakkan fail yang awak telah edit ke dalam Google Drive masing-masing. Sekarang dah ada dah dalam Google Drive awak dah ada dah My Head Count, nama awak sendiri. Seperti yang saya pinjam ni adalah akaun Nurul Izzah binti Muhammad Azri. Okey, tekan. Kemudian add. Dah keluar di sini, menunjukkan awak telah siap tugasan ini. Dan awak tekan turn in. Awak tekan turn in. Dan tugasan awak telah selesai. Itu sahaja. Mudah kan? Saya harap semua pelajar dapat buat dengan baik. Saya nak ambil sedikit masa pelajar-pelajar untuk terangkan apa sebenarnya misi yang saya suruh pelajar buat. Ini adalah cemerlang dengan jiwa di mana kita kenal pasti potensi diri kita sendiri. Okey. Bila kita tahu apa progression yang kita lalui daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kita boleh nampak hala tuju yang kita nak buat selepas itu. Okey, saya bagi contoh tingkatan 1, bila awak submit awak punya My Head Count, saya akan tunjuk paparan yang akan saya dapat bila awak submit. Andai kata saya adalah guru kelas anda, saya akan pergi kepada masuk classroom. Okey, saya adalah guru tingkatan 2. Okey, saya akan cari anak murid saya untuk dikenal pasti potensi pelajar cemerlang. Okey, saya pergi pada head count. Okey. Saya akan buka nama ni dan saya akan dapat head count awak. Maksudnya saya dah dapat dah target awak. Kita akan ada audit total setiap tahun untuk pelajar-pelajar yang terpilih dan kita akan gunakan tapak ini untuk ditambah dalam audit total. Okey, ini tujuan kenapa saya minta pelajar membuat head count mereka sendiri. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di misi yang seterusnya jika ada.